Lelaki seperti ini tidak patut wujud atas muka bumi. Hanya perasaan dia sahaja wanita kena jaga, tapi sikap iblis dia tetap bersarang sampai sebati dalam diri. Ikuti kisah ini. Syed Bistro. Dia tikam menikam. Oh enggak. Suspek lah kata suspek. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang wanita cedera parah di leher dipercayai ditikam seorang lelaki yang dikenalinya dalam kejadian di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alor pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 9.19 malam itu, mangsa yang berusia 35 tahun ditikam di bahagian leher kanan oleh suspek berusia 32 tahun di dalam kereta jenis Mazda milik mangsa. Suasana di sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Kepala Batas Alor bertukar kecoh apabila seorang wanita cedera parah selepas dipercayai ditikam oleh seorang lelaki yang dikenalinya dalam kejadian pada malam Ahad 17 Mei 2026. Kejadian berdarah itu berlaku ketika orang ramai sedang menjamu selera di kawasan restoran berkenaan tanpa menyedari berlaku pertengkaran dalam sebuah kereta yang diparking berhampiran premis terbabit. Mangsa berusia 35 tahun yang merupakan jurutaib di sebuah pejabat kerajaan di Alor dan bekerja sambilan sebagai ejen hartanah dilaporkan berada di dalam sebuah kereta jenis Mazda 3 sebelum dipercayai diserang suspek dikenali sebagai Muhammad Ilhami bin Badarudin berusia 32 tahun menggunakan senjata tajam dipercayai kononnya sebatang pen di bahagian kanan lehernya. Insiden tersebut mencetuskan panik dalam kalangan pelanggan restoran selepas terdengar jeritan dan kekecohan dari kawasan tempat letak kenderaan di hadapan restoran berkenaan. Okey, tak apa. Member tu. Tapi banyak malam ni mah. Follower satu okey. Follower malam ni tau. Oh, malam ni duduk live. Baju hitam tak silap tadi. Dia pakai baju hitam. Ni kita kenal. Kita kenal. Menurut maklumat awal yang diperoleh polis, kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 9.15 malam hingga 9.19 malam ketika mangsa berada di dalam kenderaan miliknya bersama suspek. Suspek dikatakan duduk di bahagian penumpang hadapan bersebelahan mangsa yang berada di tempat duduk pemandu sebelum berlaku pertengkaran antara mereka di dalam kereta tersebut. Mangsa mengalami kecederaan serius di bahagian kanan leher akibat tikaman tersebut dan dilaporkan berlumuran darah ketika orang awam menghampiri kenderaan itu selepas mangsa menekan horn bagi menarik perhatian orang ramai. Beberapa pelanggan restoran yang berada berhampiran dikatakan segera menghubungi pihak polis dan ambulans ketika melihat keadaan mangsa yang lemah di tempat duduk pemandu. Suspek pula dipercayai melarikan diri dari lokasi kejadian sejurus selepas serangan dilakukan sebelum sempat ditahan orang ramai yang berada di kawasan restoran tersebut. Mangsa kemudiannya dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alor bagi mendapatkan rawatan kecemasan selepas mengalami kecederaan itu. Pasukan perubatan hospital dilaporkan memberikan rawatan segera sebaik mangsa tiba memandang kecederaan di bahagian leher dianggap risiko dan boleh mengancam nyawa. Bagaimanapun, mangsa dilaporkan berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan dan berjaya diselamatkan oleh pihak hospital. Perkembangan itu sekaligus menafikan dakwaan tular di media sosial yang mendakwa wanita terbabit meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Tidak lama selepas kejadian dilaporkan, anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star bersama unit forensik Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah tiba di lokasi untuk menjalankan siasatan terperinci. Pasukan forensik dilihat memeriksa bahagian dalam kereta Mazda 3 milik mangsa termasuk tempat duduk hadapan yang dipercayai menjadi lokasi berlaku tikaman tersebut. Polis turut mengambil beberapa sampel dan gambar di lokasi kejadian bagi membantu mengenal pasti perjalanan sebenar insiden yang berlaku pada malam itu. Ketua Polis Daerah Kota Star Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali kemudian hadir ke lokasi kejadian untuk meninjau siasatan serta memberikan maklumat awal kepada pihak media. Beliau memaklumkan bahawa polis menerima laporan mengenai kejadian tersebut sekitar jam 9.19 malam sebelum pasukan ronda dikerahkan ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa dan suspek dipercayai saling mengenali dan kedua-duanya mempunyai hubungan berkaitan pekerjaan sebagai ejen hartanah. Polis percaya suspek membawa bersama senjata berkenaan ketika melarikan diri dari lokasi selepas kejadian. Syed Bistro. Tak laku tu. Kereta Honda ni ke? Nah, tu Mazda lah aku. Oh, Mazda. Oh, dalam Syed Bistro. Oh, ni ya. Ada orang ya tu.
Orang tak ada. Oh, ada saksi. Tak ada. Orang okey lah. Jangan lupa je. Menurut maklumat yang diperolehi, suspek menyangka mangsa curang padahal wanita tersebut sebenarnya tengah berhubung dengan rider untuk membuat kejutan hari jadi. Malah, suspek juga ada membuat pengakuan di Facebook kononnya dia tidak terlibat. Tetapi menurut sumber, lelaki itu dikatakan pernah ada rekod kes tikam wanita pada tahun 2014 di Alostar. Tetapi kes ini dia didapati tidak bersalah kerana mangsa dikatakan tidak mahu melanjutkan perbicaraan di mahkamah. Lebih mengejutkan, dia juga sudah berkahwin dan mempunyai anak. Susulan kejadian itu, polis melancarkan operasi mengesan suspek yang dipercayai melarikan diri. Maklumat berkaitan identiti lelaki berusia 32 tahun itu diperoleh hasil siasatan awal serta keterangan beberapa saksi yang berada berhampiran lokasi kejadian. Pasukan penyiasat turut meneliti rakaman kamera lita tertutup di kawasan restoran dan laluan berhampiran bagi mengesan pergerakan suspek selepas melarikan diri. Usaha memburu suspek dilakukan secara intensif sepanjang malam bagi memastikan lelaki terbabit berjaya ditahan segera. Pada awal pagi Isnin, usaha memburu suspek akhirnya membuahkan hasil apabila polis berjaya menahan suspek sekitar jam 2 pagi. Maklumat mengenai penahanan itu disahkan sendiri oleh Syed Basri menerusi aplikasi WhatsApp kepada pihak media pada hari sama. Menurut Syed Basri, tangkapan berjaya dilakukan hasil tindakan pantas pasukan polis yang menjalankan operasi pengesanan sejak malam kejadian dilaporkan. Suspek ditahan ketika bersembunyi di dalam tandas Masjid Taman Uda. Dapat duduk dalam Dapat dah duduk dalam masjid Udah. dalam Masjid Taman Uda. Duk member yang nampak lah. Ha? Member koordinator. Ha. Umum. Oh. Dekat. Dapat. Oh, member bang. Member abang nampak? Oh, kita kuat pegawai ni Ha? ni kuat abang pegawai duduk dalam tu kan. Ha. Oh, memang nampak dia duduk dalam masjid ni. Tak. Dia duduk tengah ban. Oh. Tak. Dapatlah je. Jauh kau dia lari ya. Jauh. Dalam perkembangan sama, polis masih menjalankan usaha mengesan senjata tajam yang dipercayai digunakan suspek untuk menikam mangsa pada malam kejadian. Pencarian dilakukan di beberapa lokasi yang dipercayai dilalui suspek selepas melarikan diri dari kawasan restoran terbabit. Senjata berkenaan dianggap penting kerana boleh menjadi bahan bukti utama dalam siasatan kes mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Kawan-kawan, cemburu butik itu bukan tanda kasih sayang. Itu tandanya warning supaya kau lebih berhati-hati. Lelaki macam ni boleh mempermainkan ramai hati wanita. Kalau tidak dikuburkan, mungkin akan membiak. Semoga mangsa kuat menghadapi ujian ini dan semoga cepat sembuh. Sekian, terima kasih.